Assalamualaikum semua, murid-murid tahun 4. Bertemu lagi kita pada minggu ini, subjek khot. Okey, untuk minggu ini, kita akan belajar menulis huruf ghain dengan nga. Okey, dia basic dia macam ain pada minggu lepas. Awak just tambah titik sahaja. Okey, bezanya titik saja. Ghain ada 1 titik, nga ada 3 titik. Okey, tugasan untuk minggu ini, kamu boleh rujuk buku teks khot muka surat 53 dan 56. Okey, latih to be menulis huruf ghain dengan nga. Okey, kemudian boleh hantar ke dalam channel tugasan tahun 4. Baiklah, kamu boleh lihat semula video minggu lepas cara-cara menulis huruf ain tu. Okey, awak boleh lihat dekat channel YouTube Teacher. Okey, itu sahaja untuk pada minggu ini. Selamat hujung minggu. Terima kasih dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum semua. Bye.